بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. الله الله اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيب قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. الله الله اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيب قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sya'unillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. وبه إليه قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء فقرب إليه الطعام فقالوا ألا نأتيك بوضوء قال إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة. قال عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء فقرب إليه الطعام فقالوا ألا نأتيك بوضوء قال إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma sallallahu sayyidina Muhammad anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja minal khala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah pun keluar daripada tandas. Qala faquriba ilaihi ta'am, kemudian sallallahu sayyidina Muhammad dihantar pada Nabi sallallahu alaihi wasallam akan makanan ataupun dihidangkan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan makanan. Faqalu, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, faqalu ala na'tika biwudu'in,
ala na'tika biwudu'in, soalan Sayyidina Muhammad selepas dihidangkan Nabi SAW dengan makanan dan Nabi kita makan, maka para sahabat bertanya, ala na'tika biwudu'in, ala na'tika, adakah kami nak hadirkan untuk Nabi SAW biwudu'in. Wudu itu air yang digunakan untuk berwudu, itu wudu. Kalau baca dengan wudu, ayak dia, ayak yang digunakan untuk berwudu. Kalau wudu, perbuatan mengambil wudu, itu dah panggil wudu. Qala ala na'tika biwudu'in, sahabat Sayyidina Muhammad, kata para sahabat, adakah kami nak datangkan pada Nabi SAW dengan air untuk tujuan berwudu? Qala, maka Nabi sebut, innama umirtu bilwudu'i idza qumtu ila shalah. Nabi kita sebut, sahabat Sayyidina Muhammad, hanya saja umirtu, aku diperintahkan bilwudu'i, untuk mengambil wudu, idza qumtu ila shalah, bila mana aku nak bangun mengerjakan sembahyang. Taib, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Qala innama umirtu bilwudu. Jadi Nabi SAW sebut, aku diperintahkan sallallahu alaihi wasallam Muhammad untuk berwudu. Taib, ataupun dengan maksudnya, jadi bilwudu ni ialah bilwudu syar'i, bilwudu syar'i, iaitu wudu yang wudu dengan makna syarak. Taib, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, idza qumtu ila shalah, bila mana aku bangun untuk mendirikan sembahyang. Jadi subhanallah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam Muhammad, kalau Nabi kita berhadas, maka disuruh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berwudu, itu bila mana sallallahu alaihi wasallam Muhammad, Nabi kita nak sembahyang. Satu. Demikian juga disuruh Nabi kita berwudu, makna yang seperti sembahyang. Makna yang seperti sembahyang macam mana? Seperti untuk sujud tilawah, seperti untuk sujud tilawah. Baik. Kalau dalam sembahyang dipanggil sujud sajadah, kalau luar sembahyang dipanggil sujud tilawah. Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi bila mana kita dalam sembahyang, kita baca ayat, di ayat kita bila mana kita sampai di ayat sallallahu alaihi Muhammad yang disunatkan kita sujud, jadi kita sujud dalam sembahyang dipanggil sujud tilawah, dipanggil sujud sajadah. Tapi kalau luar sembahyang disebut dengan sujud tilawah. Jadi subhanallah, sallallahu alaihi Muhammad, sunat bila mana kita membaca ayat yang sunat kita sujud, maka kita sujud ketika itu hukumnya sunat, dipanggil sujud tilawah. Sujud tilawah ni sallallahu alaihi Muhammad, disyaratkan kita mesti berwudu. Taib, caranya sallallahu alaihi Muhammad, bila sampai di ayat yang kena sujud, kita angkat takbir Allahu Akbar. Jadi kita niat saja, aku sujud tilawah kerana Allah Ta'ala. Kita pun sujud. Kita sujud tu kita boleh baca seperti mana sallallahu alaihi Muhammad dalam sembahyang, subhana rabbil a'la wa bihamdi, subhana rabbil a'la wa bihamdi, subhana rabbil a'la wa bihamdi. Cuma saya mengamalkan sallallahu alaihi Muhammad ketika mana sujud tilawah dengan yang diamalkan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Mudah-mudahan saya ingat. Saya ni kalau tak sujud memang tak ingat. Taib, Allahumma ja'alni minas sajidin liwajhik al-musabbihina bihamdik wa la taj'alni, tak ingatlah, kena sujud baru mai. Allahumma ja'alni minas sajidin, Allahumma ja'alni minas sajidin liwajhik al-musabbihina bihamdik wa a'udzu bika an akuna minal mustakbirina an amrika au ala awliyaika ya Allah ya Rahman Rahim. Siapa dan catat doa dia macam ni, Allahumma ja'alni minas sajidina liwajhik al-musabbihina bihamdik. Allahumma ja'alna minas sajidina liwajhik al-musabbihina bihamdik. Allahumma ja'alni minas sajidina liwajhik al-musabbihina bihamdik wa a'udzu bika an akuna
minal mustakbirina an amrika au ala awliyaika ya Allah ya arhamar rahimin wa a'udzu bika an akuna minal mustakbirina an amrika au ala awliyaika ya Allah ya arhamar rahimin. Kita boleh baca yang kita biasa baca, yang sajadah wajil ladhi itu kita boleh baca. Tapi saya waktu budak-budak mengamalkan itu, bila dewasa, bila saya dapat doa yang dimakan oleh Imam Ghazali, saya amalkan doa tu. Kita baca sama-sama ramai-ramai. Allahumma ja'alni, Allahumma ja'alna, Allahumma ja'alni, Allahumma ja'alna, Allahumma ja'alni, Allahumma ja'alni, Allahumma ja'alni minas sajidina liwajhik al-musabbihina bihamdik wa a'udzu bika an akuna minal mustakbirina an amrika au ala awliyaika ya Allah ya arhamar rahimin. Tapi maknanya, Allahumma ja'alni, wahai Tuhan, jadikan aku minas sajidina, di kalangan orang-orang yang sujud, liwajhik, menyembahmu, al-musabbihina bihamdik, yang sentiasa bertasbih memujimu, wa a'udzu bika, wahai Tuhan, aku minta perlindungan, an akuna, bahawa aku jadi, an akuna minal mustakbirin, an akuna minal mustakbirin, di kalangan orang-orang yang takabur, an amrika, untuk tunaikan perintahmu, au ala awliyaika, ataupun aku jadi orang yang takabur terhadap awliyamu. Tu doa tu sakan tu, doa yang diamalkan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Jadi kita minta kita tu jadi orang yang selalu sentiasa bersujud kepada Allah mana rajin semayang. Baik, yang keduanya kita minta kita jadi orang yang selalu bertasbih kepada Tuhan. Yang ketiga kita minta kita tu jangan jadi orang yang takabur terhadap perintah Allah. Jadi masalah Sayyidina Muhammad. Yang keempat kita minta kita tu tak takabur terhadap para awliya Allah. Baik, tu doa dia. Jadi kalau kita sujud, kita baca doa tu, lepas kita baca 3 kali, kita pun angkat kepala. Jadi kita baca, kita bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi samalah seperti mana kita sujud syukur pun sama juga. Jadi kita angkat takbir, kita niat, kemudian kita sujud, kita baca macam kita bacakan tadi, kita bangun, kita bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Itu dia panggil sujud syukur, sama dengan sujud tilawah. Cumanya masalah Sayyidina Muhammad, kalau kita sujud tilawah, hak kita baca tak apa, hak orang baca. Kalau orang baca, masalah Sayyidina Muhammad, dia dengar orang baca. Orang baca tu ayat sajadah. Baik. Kalau masalah Sayyidina Muhammad, dia tak sujud, kita tak disunatkan sujud. Kalau dia sujud, barulah kita disunatkan sujud. Macam juga orang bersin. Bila bersin, orang tu kata Alhamdulillah, sunat kita jawab Yarhamkallah. Tapi kalau dia sendiri pun tak kata Alhamdulillah, jangan duk rajin-rajin kata Yarhamkallah. Dia rajin kata, tak sunatkan kata. Bagi dia kata Alhamdulillah, walau kita kata Yarhamkallah. Qala al-musalla Sayyidina Muhammad, qala innama umirtu bil wudu'i, Nabi disuruh untuk berwudu. Musalla Sayyidina Muhammad, qala idza qumtu ila shalah, bila mana aku nak dirikan sembahyang. Satu, demikian juga yang seperti makna sembahyang, seperti makna sembahyang macam sujud tilawah. Baik, disunat, diwajibkan kita berwudu. Musalla Sayyidina Muhammad, demikian juga ketika mana kita nak menyentuh Quran pun diwajibkan kita berwudu. Begitu juga ketika nak tawaf pun kita diwajibkan untuk berwudu, untuk mensahkan ataupun untuk mensahkan ibadah yang kita buat tadi. Taib, Sayyidina Sayyidina Muhammad qala inna umirtu bil wudu'i idza qumtu ila shalah, aku disuruh berwudu bila mana aku hendak mendirikan sembahyang. Taib, sama hadis.
قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن سعيد بن الحويرث عن ابن عباس قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغائط فأتي بطعام فقيل له ألا تتوضأ فقال أصلي فأتوضأ. قال عن ابن عباس قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغائط, telah keluar Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada ghaid. Ghaid ini ada 3 makna. Yang pertama, masalah Sayyidina Muhammad, ghaid makna yang pertama ialah tempat yang dalam lagi jauh. Tempat yang dalam lagi jauh, itu makna ghaid yang pertama. Yang kedua, ghaid masalah Sayyidina Muhammad, makna ghaid yang kedua ialah bumi. Bumi yang rendah tu. Bumi ni sama, tapi yang rendah kita panggil ghaid. Taib masalah Sayyidina Muhammad. Jadi kalau bumi ni sama gitu, tadi yang terlam tu, dia dipanggil ghaid. Taib, 2. Yang ketiga, masalah Sayyidina Muhammad, tempat qada hajat dipanggil ghaid. Tempat qada hajat. Jadi ini yang dimasukkanlah hadis ni. Qala kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal ghaid. Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar daripada tempat qada hajat. Tempat qada hajat masalah Sayyidina Muhammad tak semesti tempat yang rendah daripada bumi, tak semesti. Tempat qada hajat. Tempat qada hajat tak kira dia munqafid, dia rendah ataupun macam mana, tapi tempat tu tempat orang berak. Tempat qada hajat. Qala kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-ghaid. Nabi keluar daripada tempat qada hajat masalah Sayyidina Muhammad, fa utiya bi ta'amin. Lepas Nabi keluar, orang bawa makanan. Faqila lahu, maka dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala tatawadda? Nabi tak berwuduk ke? Ala tatawadda? Faqala usalli fa atawadda. Aku nak sembahyang baru aku berwuduk. Taib. Jadi pasal apa Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab macam tu, usalli fa atawadda? Sebab Nabi kita sallallahu alaihi wasallam semua perbuatannya ialah hukum. Yang Nabi buat itu hukum. Jadi bila para sahabat bawa ke Nabi makanan, jadi kata para sahabat, Nabi tak berwuduk ke? Takut orang faham kata lepas makan kena berwuduk. Takut orang faham kata lepas makan wajib berwuduk. Jadi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam langsung menjawab dengan katanya, usalli fa atawadda. Aku nak sembahyang baru aku berwuduk. Baik. Maknanya Nabi kita tidak berwuduk, takut orang tawahum, takut orang menyangka selepas makan wajib berwuduk. Baik. Qala kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-ghaid fa utiya bi ta'amin faqila lahu alla tatawadda faqala usalli fa atawadda. Qasidah insyaallah. Terakhir tu dah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala alihi wa sahbihi wa zawjatihi wa dhurriyyatihi sallallahu alaihi. Qasidah, buku qasidah baru muka surat 58. Abana mauliduhu an tibi ansurihi ya tiba mubtada'in minhu wa mukhattatami yawma tafarrasa fihi الفرس أنهم قد أنذروا بحلول البؤس والنقم وبات إيوان كسرى ومنصدعون كشام لأصحاب كسرى غير ملتئمين والنار
النار خامدة الأنفاس من أسف عليه والنار العين من سلم الله الله وساء ساوة آن وضت بحيرتها ورد واردها بالغيب حين ضمي كأن بالنار ما بالماء من بلد حزنا وبالماء ما بالنار من ضرم والجن تهتف والأنوار ساطعة والحق يظهر من معناه ومن كلم الله الله عن وصم فإعلان البشائر لا اسمع وبارقة الإنذار لم تشمي من بعد ما أخبر الأقوام مكائنهم بأن دينهم المعوج لم يقم وبعدما عينوا في الأفق من شوب منقضة وفق ما في الأرض من صنم الله الله حتى غدا عن طريق الوحي منهزمون من الشياطين يقفوا إثر منهزمين كأنهم هربا أبطال أبرهة أو عسكر بالحصى من راحتي رمي نبذا به بعد تسبيح ببطنه ما نبذا مسبح من أحشاء ملتقم الله الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وزوجاته وذرياته صلى الله عليه وسلم عليه. وبه إليه قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا قيس بن الربيع حاء وحدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الكريم الجرجاني. Abdul Karim Al-Jarjani itu dia panggil Qadhi Jarjani. Dia terkenal dengan nama Qadhi Jarjani. Baik. Dia salah seorang guru Imam Syafi'i. Abdul Rahman Al-Jarjani itu salah seorang guru Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Baik, dia pernah di Musa'ala Sina Muhammad ditawarkan dengan jawatan qadhi. Tapi dia lari dari jawatan qadhi dan tinggal di Mekah. Tak mahu jadi qadhi. Sebab takut dengan satu sabdaan Nabi SAW. Nabi sebut al-qudatu thalathah. Qadhi itu ada 3. Qadhin fil jannah wa qadhiyani fil nar. Seorang qadhi dalam syurga, qadhiyan dalam neraka. Faham tak qadhiyan? Bukan qadhiyan tu. Bukan qadhi daerah yan. Jadi qadhiyan tu Arab kata qadhi itu 2, 3. Al-qudah thalatha. Qadhi itu 3,
qadin fil jannah, satu qadi dalam syurga, qadiyan, dua qadi dalam neraka. Baik. Nabi sebut Musa Sayyidina Muhammad, rajulun alimal haqqa wa qadha bihi fahuwa fil jannah. Nabi kata Musa Sayyidina Muhammad, yang pertama rajulun alimal haqqa. Baik, satu orang laki-laki yang tahu kebenaran. Wa qadha bihi, dan dia berhukum dengan kebenaran. Fahuwa fil jannah, fahuwa fil jannah, dialah yang masuk dalam syurga. Baik. Yang kedua Nabi sebut wa rajulun hakama bainan nas, satu orang laki-laki hakama bainan nas, yang berhukum di kalangan manusia, yang berhukum di antara manusia, ala jahlin fahuwa finnar, dia berhukum dalam keadaan dia jahil, fahuwa finnar, dia qadi tapi dia berhukum. Sayyidina Muhammad di kalangan manusia, berhukum di antara manusia, bila orang minta hukum dia jatuhkan hukuman ala jahlin, dalam keadaan dia jahil. Nabi kata fahuwa finnar, orang tu dalam neraka. Yang ketiga Sayyidina Muhammad, Nabi sebut wa rajulun alimal haqqa, wa rajulun alimal haqqa, seorang lelaki yang tahu kebenaran. Sayyidina Muhammad, taib, wa qadha bi khilafi fahuwa finnar, dia berhukum menyalahi kebenaran. Taib, wa qadha bi khilafihi fahuwa finnar, itulah yang masuk dalam neraka. Taib. Jadi tuan-tuan, subhanallah, Sayyidina Muhammad, taib, hari ini dalam keadaan kritikal. Hari ini orang tak berhukum dengan hukum Allah. Hari ini orang tak berhukum dengan hukum Allah. Wajib berhukum dengan hukum Allah. Tuan-tuan, harap-harap Sayyidina Muhammad, sebelum umur kita berakhir, pejam mata kita dan tengok negara ni berhukum dengan hukum Allah. Sayyidina Muhammad, kalau macam tu pandai-pandai pilih 5 hari bulan ni. Baik. Qala Sayyidina Muhammad, qala an Qais bin Rabi', an Qais bin Rabi' an Abi Hashim. Abi Hashim ni, subhanallah, Sayyidina Muhammad, dia semua ashab kutub sittah murid dia. Imam Bukhari, Imam Muslim, Ibn Tirmidzi, Ibnu Majah, An-Nasa'i. Jadi seorang lagi Bukhari, Muslim, Abu Dawud. Jadi 6 ulama dia panggil ashab kutubus sittah ni semua murid dia. Qala an Salman, qala, sambung, an Qais bin Rabi' an Abi Hashim an Zaid an Salman qala قرأت في التوراة إن بركة الطعام الوضوء بعده فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته بما قرأته في التوراة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده. قال عن سلمان قال قرأت في التوراة, kata Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu, qara'tu fi Taurah, aku baca dalam kitab Taurat, inna barakata ta'ami al-wudu'u ba'dahu, bahwasanya keberkatan makanan itu ialah berwuduk selepasnya. Fa dzakartu dzalika lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka aku sebut akan perkara itu bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala wa akhbartuhu bima qara'tu fi Taurat, dan aku bagi tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan apa yang telah aku baca dalam kitab Taurat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi kita bersabda, barakatu ta'am al-wudu'u qablahu wal wudu'u ba'dahu, keberkatan makanan ialah wuduk sebelumnya dan wuduk selepasnya. Qala qara'tu fi Taurah. Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu, Sayyidina Muhammad, menyebut, saya pernah baca dalam kitab Taurat. Kitab Taurat ni, kitab Taurat adalah kitab yang paling besar, dia panggil A'zamul Kutub, kitab yang paling besar sebelum daripada Al-Quran. Kitab yang paling besar sebelum diturunkan Al-Quran. Baik, maknanya kitab Taurat sebelum ada perubahan, sebelum diubah, jadi kitab Taurat tu dia panggil A'zamul Kutub. Baik. Jadi subhanallah, Sayyidina Muhammad ceritanya, Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu baca kitab ni pada waktu dia mencari-cari agama yang benar. Salman ni subhanallah, Sayyidina Muhammad,
Suatu mana dia sedang mencari-cari agama yang benar, Rasulullah SAW Muhammad berpindah daripada satu orang guru, seorang guru, subhanallah. Jadi di antara gurunya ialah yang alim kitab Taurat. Jadi subhanallah, Rasulullah SAW Muhammad ceritanya, salah seorang guru dia kata, Rasulullah SAW Muhammad, Nabi akhir zaman akan keluar pada beberapa masa yang akan datang. Jadi subhanallah, Rasulullah SAW Muhammad, jadi kata guru dia subhanallah, Rasulullah SAW Nabi akhir zaman ni, taib, arah keluarnya mungkin daripada arah Hijaz tu ialah Arab Saudi pada hari ini. Jadi subhanallah, Rasulullah SAW Muhammad, cuma kalau hendak tahu Nabi akhir zaman, kata guru dia, 3 alamat. Yang pertama, Nabi akhir zaman ni dia tak makan sedekah. Yang kedua, dia hanya makan hadiah. Yang ketiga, dia ada khatam nubuwah, cop kenabian di bahu sebelah kiri. Tu kata guru dia. Jadi Salman, Rasulullah SAW Muhammad, dengar pesan guru ni, langsung begitu semangat nak cari Nabi akhir zaman. Taib, dengarlah ada satu rombongan dagang yang balik ke Hijaz. Dia pun tumpang rombongan tu, Rasulullah SAW Muhammad, untuk tujuan nak cari Nabi akhir zaman. Tapi Tuhan tu Maha Kaya, Rasulullah SAW Muhammad tengah-tengah jalan, rombongan tersebut mengkhianati dia. Lepas jual dia kepada Yahudi Madinah. Jual pada Yahudi Madinah. Rasulullah SAW Muhammad, kata Salman, aku nak cari Nabi akhir zaman, kena jual pula. Masalah lah. Tapi tu yang dikatakan, benar yang barangkali kita rasa Rasulullah SAW Muhammad tak baik, tapi benar tu baik pada kita. Itulah dengan mudahnya Tuhan nak bagi jumpa dengan Nabi akhir zaman, sebab dia dibeli oleh Yahudi Madinah. Dia subhanallah, bila sampai di Madinah, Rasulullah SAW, orang pun kata, dengar orang cerita tentang Muhammad, kata Muhammad tu mendakwa dia sebagai Nabi. Kata Salman, tu dia Tuhan atau. Akhirnya subhanallah, dia pun nak tengok hak guru dia kata tu macam mana, nak pergi tengok hak guru dia kata dengan Nabi akhir zaman ni ada ataupun tidak tanda-tanda Nabi akhir zaman dekat yang menakwa diri sebagai Nabi itu. Hari pertama, Rasulullah SAW Muhammad, Salman bawa satu bakul yang penuh dengan tamar. Bila sampai di tempat Nabi kita SAW, Rasulullah SAW Muhammad dikata, ni saya bawa tamar sedekah kepada Rasulullah, saya sedekah pada kamu. Taib. Bila sampai kat Nabi, Nabi kata, Nabi pun ambil. Sila. Para sahabat semua makan, Nabi tak makan. Nabi tengok semua orang makan, Nabi tak makan. Dia kata Salman, dia tak makan sedekah. Satu. Taib. Hari yang kedua, subhanallah, Rasulullah SAW Muhammad Salman bawa bekah yang kedua. Sampai depan Nabi, kata Salman, ni hadiah daripada saya. Nabi kata, subhanallah, terima kasih. Muhammad, Nabi kata, ambil makan. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi kata, makan. Kata Salman, tanda yang kedua, dia makan hadiah. Sedekah tak makan, hadiah dia makan. Taib. Habis tu kata, hai, Nabi akhir zaman dah apa ni. Pada ketika tu Salman radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah Muhammad Salman, taib, lepas habis Nabi tengah makan, para sahabat semua makan, tiba-tiba Salman, ni bahasa Kedah lah, melitin, betul bahasa tu, melitin begini. Jadi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam duduk sini, di Salman tu dia main duduk belakang Rasulullah. Dia nak tengok belakang Nabi Ustaz, apa tu tangan elok dah. Tangan elok dah pun masih sunat basuh tangan. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Jadi subhanallah, Rasulullah SAW Muhammad qala faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi apa tujuan, apa hikmah berwuduk ataupun membasuh tangan sebelum makan? Baik. Jadi makanan itu nikmat. Jadi oleh kerana makanan itu nikmat, Rasulullah SAW Muhammad disunatkan, baik, kita menyentuh makanan dengan tangan yang suci. Rasulullah SAW Muhammad. Jadi bila mana kita membasuh tangan sebelum kita makan,
masalah Sayyidina Muhammad, taib, itu melahirkan rasa mengagungkan terhadap nikmat yang Tuhan bagi kepada kita. Taib. Qala, jadi maksud apa yang dikatakan barakatut ta'am? Keberkatan ta'am tu mana apa? Taib. Keberkatan ta'am ni, kalau kita makan, kesan daripada makan tu. Kesan daripada makan tu. Taib. Apa dia? Yang pertamanya, boleh makan lagi. Boleh makan lagi. Makan kali itu tak boleh makan dah, mana tak berkat dah. Boleh makan, boleh makan lagi hak tu juga, insya-Allah. Satu. Yang kedua, masalah Sayyidina Muhammad dapat manfaat makanan. Sebab makanan kalau tak berkat, kita mendapat mudarat makanan. Tapi kalau makanan tu berkat, masalah Sayyidina Muhammad, kita makan, kita mendapat manfaat makanan. Taib, dua. Yang ketiga, masalah Sayyidina Muhammad tidak mudarat makanan tersebut. Kadang-kadang kita kata masalah Sayyidina Muhammad, kita kata ish, kami tak boleh makan, tak boleh kena gula. Saya banyak kali berhenti makan di kedai, dengar berkali-kali. Tengah bila kita duduk makan tu, masalah Sayyidina Muhammad, ada orang sebelah beruduk, dia pesan makanan. Lepas tu orang tu bertanya, ayak pakcik, kopi O, apa dia kata, kurang gula. Baik. Ataupun masalah Sayyidina Ahmad, teh O ais kurang gula. Itu maknanya dia takut mudarat gula. Baik. Barangkali masalah Sayyidina, apa saja yang jenis makanan dengan kita basuh tangan sebelum dan selepas makan, masalah Sayyidina Muhammad, makanan tersebut tidak memberi mudarat pada kita. Baik. Berapa dah tu? 3. Yang keempat, masalah Sayyidina Muhammad kata ulama, timbul akhlak yang baik. Makanan tu menyebabkan timbul akhlak yang baik. Baik. Kadang-kadang cuba tengok makanan. Orang makan, baik, makanan ni kalau kena cara seperti sunnah Nabi SAW, seperti yang dikenaki oleh agama, seperti yang dikenaki oleh Islam, akhlaknya baik. Cara makan tu macam mana? Cara makan tu macam mana? Baik. Jadi makanan ni, masalah Sayyidina Muhammad, kalau makan diam tak boleh. Diam sengak sepi, bunyi apa pun tak, pun tak, pun tak, bunyi pepak pun tak, sengap saja. Baik. Tak baik. Makan bersembang. Bab kereta Ferrari, bab apa ni, hak nu, bab hak ni, sembang dunia pun tak baik. Jadi masalah Sayyidina Muhammad, jadi yang baiknya waktu makan tu kita bercakap yang baik. Bercakap yang baik, masalah Sayyidina Muhammad. Baik. Jadi makan ni merasi akhlak. Dengan kita basuh tangan, masalah Sayyidina Muhammad, sekalipun kita dengan tangan kita dah pun bersih lepas sembahyang, basuh tangan. Baik. Berkat makanan ialah menimbulkan akhlak yang baik. Yang kelima, masalah Sayyidina Muhammad, baik, timbul azam yang baik. Dengan sebab makanan timbul azam yang baik. Nak buat amal soleh, nak buat hak tu, nak buat hak ni, nak buat hak tu, nak buat yang baik-baik. Ni sebab keberkatan makanan. Jadi semua tu dia bermula tentang makan. Baik. Qala Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa akhbartuhu bima qara'tu fi Taurati faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam barakatut ta'ami al-wudu' qablahu wal wudu' ba'dahu. Baik. Keberkatan makanan ni, dalam sebuah hadis Nabi sebut barakatut ta'am fi wastil qas'ah. Keberkatan makanan tu duduk di tengah makanan. Jadi kalau kita makan dalam talam, maksud Sayyidina Muhammad, kalau kita makan dalam talam, keberkatan tu duduk di tengah talam tu. Jadi sekalipun macam tu, jangan makan pergi tengok saya. Sekalipun macam tu, jangan pergi ambil tengah dulu. Baik. Kaedah sunnahnya, kalau nasi tu macam bukit, kita perban sikit-sikit. Perban sikit-sikit. Lepas tu jangan bangkit awal, tunggu sampai habis. Pasal keberkatan di tengah. Baik. Jadi bila mana kita mendapat keberkatan makanan, maka timbullah yang disebutkan kelima perkara tadi. Sallallahu Sayyidina Muhammad. Qala, basuh tangan sebelum makan. Cuma kata ulama Syafi'iyah, Sallallahu Sayyidina Muhammad, kalau basuh tangan sebelum makan sunat lap.
Kalau basuh makan pula. Kalau basuh tangan sebelum makan, sunat lap. Baik. Tapi kalau selepas, masalah Sayyidina Muhammad, baik, kalau selepas makan, baik, tidak sunat lap. Tapi kita beza, no? Kita buat kali kan. Sebelum makan kita tak lap, kita basuh lagi tak lap. Lepas makan baru kita lap, cari tisu lah, apalah. Baik. Jadi itu kata ulama Syafi'iyah. Baik. Kalau kita makan, masalah Sayyidina Muhammad, baik, makan ni, tengok duduk dengan siapa? Dengan budak-budak ke duduk dengan orang tua? Kalau duduk dengan budak-budak, masalah Sayyidina Muhammad, nak makan ni, ada budak, basuh tangan budak dulu. Baik. Pasal apa? Sebab roliknya tangan budak-budak tu kotor. Baik. Tapi kalau selepas makan, masalah Sayyidina Muhammad, basuh tangan orang tua dulu. Faham tak? Ni orang tua pun ada, budak-budak pun ada ni, makan dalam ni. Baik. Sebelum makan, budak dulu. Pasal tangan budak kotor, walibnya. Tapi budak terhadis pun bersih-bersih, insyaAllah. Baik. Jadi masalah Sayyidina Muhammad, tapi lepas makan, baik, tunggu. Kalau dah habis makan, berhenti, tunggu kawan habis, jangan basuh tangan lagi. Lepas tu ambil ketuk ayam orang tua tu. Pasal apa? Menghormati orang tua, ikram orang tua. Orang tua ni kena hormat, orang tua ni kena muliakan. Sebab Nabi kata, ni pada orang muda, Nabi kata, ma akrama syabun syaikhan illa qayyadallahu man akramahu 'inda sinni. Nabi kata, ma akrama syabun syaikhan illa qayyadallahu man akramahu 'inda sinni. Nabi kata, masalah Sayyidina Muhammad, Nabi kata, man akrama syabun syaikhan, tidak memuliakan oleh orang muda akan orang tua, illa qayyadallahu, manakan Tuhan akan tetapkan, manakan Tuhan akan tetapkan kepadanya, man akramahu 'inda sinni, man akramahu 'inda sinni, orang yang akan muliakan pula dia ketika dia tua esok. Kalau waktu kita muda kita hormat orang tua, esok kita tua esok, Tuhan akan tetapkan waktu kita tua esok, orang muda pula akan hormat kita. Baik. Qala barakatut ta'ami al-wudu'u qablahu wal wudu'u ba'dahu. Qasidah. InsyaAllah qasidah yang buku baru tu, muka surat 114. Ya Imam ar-Rusli ya sanadi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa zawjatihi wa zurriyatihi sallallahu alaihi. Ya Imam ar-Rusli ya sanadi, anta ba'dallahi mu'tamadi, fabidunyaya wa akhirati, ya Rasulallah khudh biyadi, ya Imam ar-Rusli ya sanadi, anta ba'dallahi mu'tamadi, fabidunyaya wa akhirati, ya Rasulallah khudh biyadi, ma ra'at 'aynun wa laysa tara mithla Taha fil wara bashara, khairu man fawqa ath-thara ithra, tahirul ansabi wa shiyami, ya Imam ar-Rusli ya sanadi, anta ba'dallahi mu'tamadi, fabidunyaya
عبد الله يا أملي يا ملاذ الخائف الوجل نظرة يا أكرم الرسل وبغوث الحلال عقلي يا إمام الرسل يا سندي الله معتمدي فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي لم يخف من كنت موت له يا من الرحمن فضله ما على الجاني وأنت له عصمة من أعظم العصم يا إمام الرسل يا سندي أنت الله بدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي وصلاة الله لم تزلي لك تهدى ما دعاك ولي مع التسليم من الأزل ينتهي حتى إلى الأبد يا إمام الرسل يا سندي عند الله معتمدي فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي يا إمام الرسل يا سندي أنت بعد الله معتمدي فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وزوجاته وذرياته. Sama hadis. وبه إليه قال حدثنا قتيبة حدثنا ابن اللهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن راشد بن جندل اليافعي عن حبيب بن أوس عن أبي أيوب الأنصاري قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقرب طعاما فلم أرى طعاما كان أعظم بركة منه أول ما أكلنا ولا أقل بركة في آخره. قلنا يا رسول الله كيف هذا؟ قال إنا ذكرنا اسم الله تعالى حين أكلنا ثم قعد من أكل ولم يسمى الله تعالى فأكل معه الشيطان. Hadis yang kita baca itu diriwayatkan oleh Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Abu Ayyub sahabat Sayyidina Muhammad, dialah orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk unta Nabi sallallahu alaihi wasallam berhenti di hadapan rumahnya pada hari Nabi SAW berhijrah ke Madinah. Baik, bila Nabi sampai di Madinah, Muhammad Sayyidina Muhammad, pada ketika itu subhanallah, Muhammad Sayyidina Muhammad, para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, Muhammad Sayyidina Muhammad menyambut Nabi di Thaniyatul Wada'. Di Thaniyatul Wada'. Qasidah ya ta'ala al-badru alaina. Ta'ala al-badru alaina.
Jadi bila sampai di situ, Rasulullah Sayyidina Muhammad yang dikatakan tempat dipanggil Sanatul Wada' tu. Jadi subhanallah, Rasulullah Sayyidina Muhammad bila sampai tentu, jadi siang malam pagi petang para sahabat tu menunggu-nunggu Nabi di tempat yang namanya Saniyatul Wada'. Cumanya mereka di Madinah tak tahu masa mana Nabi akan sampai, malam, siang dan sebagainya. Rasulullah Sayyidina Muhammad, tapi Nabi SAW ghalibnya, Nabi akan sampai di sebuah tempat ghalibnya ialah pada waktu duha. Pada waktu duha Nabi pula kalau sampai di sebuah tempat, kalau Nabi musafir, Nabi balik, taib, Nabi tak terus balik ke rumah, melainkan Nabi SAW akan singgah di masjid. Jadi bila sampai di masjid, para sahabat akan sampai mengucapkan selamat datang, tahniah, alhamdulillah, selamat Nabi kita sampai. Taib. Jadi hikmahnya supaya isteri-isteri Nabi di rumah tu dah siap. Maka begitu, suami kata para ulama, sunat atau mustahab hukumnya Rasulullah Sayyidina Muhammad sebelum sampai di rumah telefon dulu, bagi tahu nak sampai sekian-sekian. Jangan sampai di rumah rambut dah seragum ya. Taib, bagi sampai tempat rumah elok, kemas, cantik, menawan, anggun. Baik. Jadi itu sunnah Nabi kita sampai di masjid Rasulullah Sayyidina Muhammad supaya apa? Isteri-isteri siap di rumah untuk menyambut kehadiran Nabi SAW. Bila Nabi sampai di situ, baik. Pada ketika itu Rasulullah Sayyidina Muhammad, seorang sahabat Nabi ketika duha tu, seorang dia naik ke atas pohon kurma, tengok daripada jauh Nabi kita sampai. Tengok Nabi kita jauh daripada Nabi sampai, maka turun, Nabi sampai dah, Nabi sampai dah, Nabi sampai dah. Ketika tu orang semua lari ke Saniyatul Wada'. Baik, kita sama-sama insya-Allah Tuhan al-Badru alaina menghayati sejarah Saniyatul Wada' insya-Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa zawjatihi wa zurriyatihi sallallahu sallam alaihi. Tala'al badru alaina bithaniyatil wada' wajaba syukru alaina bada'a lillahi da' tala'al badru alaina min thaniyatil wada' wajaba syukru alaina bada'a lillahi da' ayyuhal mab'uthu fina jita bil amril muta' kun syafi'an ya habibi yawma hashri wajtima' tala'al badru alaina min thaniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'a lillahi da' rabbana salli ala man halla fi khairil biqa' anta ghawthuna jami'a ya mujammal al-tibaa' tala'al badru alaina min thaniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'a lillahi da' ولبسنا ثوب عز بعد تلفيق الرقاب
أسبل الستر علينا يا مجيبا كل داء طلع البدر علينا ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع وصلاة الله على أحمد عند تحرير الرقاع وكذا آل وصحبه فسعى لله ساع طلع البدر علينا بثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع يا رسول الله خذ بيدي 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 صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم ربي واجعل مجتمعنا غاية حسن الختام واعطينا ما قد سألنا من عطاياك الجسام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وكريم الأرواح منا بلقاء خير الأنام وابلغ المختار عنا من صلاة وسلام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا الله يا محمد يا أبا بكر صديق يا عمر عثمان يا علي فاطمة بنت رسولي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم
فصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وزوجاته وذرياته صلى الله وسلم عليه. Ketika tu para sahabat berebut-rebut nak pegang unta Nabi, nak bawa ke rumah mereka. Baik, berebut-rebut. Ketika Nabi kata, Rasulullah Sayyidina Muhammad, biarkan unta ni berjalan dan berhenti di tempat yang diizinkan oleh Allah. Ketika tu lah orang bawa berjalan. Ketika tu tala'al badru alaina min saniyatil wada ajaba syukru alaina ma da'a lillahi meriah para sahabat jalan iring unta Rasulullah. Baik, kata para sahabat, siapalah yang betul untanya singgah di rumah dia. Tengok-tengok Tuhan pilih sampai di rumah Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu. Baik, orang Ansar ni hebat. Orang Ansar, saya tengok tu masa lepas perang Hunain. Lepas perang Hunain, Rasulullah Sayyidina Muhammad, perang Hunain ni umat Islam ramai sungguh yang hadir perang Hunain. Baik, ketika tu Nabi sebut macam ayat sebut dalam Quran, wa yawma Hunain idh a'jabatkum kathratukum, pada hari perang Hunain ketika kamu rasa hebatnya ramainya kita ramai tuan, kita usah tengok belakang, dia ramainya, menang dah kali ni, menang dah, jaga-jaga, belum tentu. Salah Sayyidina bukan mudah nak menang. Baik, jadi subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad tapi macam tu, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Jadi bila mana ramai tu orang menyertai kita, tu mana dah sampai pertolongan Allah. Jadi subhanallah, perang Hunain pertama kali, round pertama kalah. Salah Sayyidina Muhammad kalah. Bila kalah ni lari bertemparan. Jadi bumi yang luas jadi sempit. Lari sungguh ni, sampai lari tu 10 km. Daripada mana? Daripada sini ke mana? 10 km. Masjid Bukhari tak sampai. Sampai mana kampung? Jauh lagi. 10 km lari. Sampai Nabi tu tinggal hanya beberapa orang saja. Baik. Dan termasuk dengan Nabi ketika tu yang tak lari ialah Al-Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, pak menakan Nabi. Nabi kata, wahai pak menakanku, wahai Abbas, panggil. Abbas ni Tuhan bagi, dia panggil kelui nu 10 km dengar. Panggil, Nabi kata, mai, kita lawan, kita perang, panggil. Hak 10 km tu bayang, hak lari punya takut tu, bayangkan 10 km lari. Kita bayangkan kalau kita kata tsunami nak berlaku lah, wal'adzubillah. Jadi kalau tengok tsunami tu, orang lari tu dan sedap-sedap 10 km lah. Jadi begitu. Jadi bila mai balik tu letih, nak kena jalan pula. Lari tu tak sedang. Jadi bila mai pula tu, subhanallah, tu perang lain tu menang. Ni round ni kalah ni biasa. Pasal apa nak menang tu lepas tu. Baik. Jadi subhanallah, Rasulullah Sayyidina Muhammad tak apa. Ketika tu subhanallah, Rasulullah Sayyidina Muhammad habis, harta perang semua dia bagi habis. Cuma Nabi kita sallallahu alaihi wasallam harta perang semua bagi kat orang-orang Ansar. Semua bagi kat orang-orang Mekah. Orang Mekah bagi dapat harta perang banyak. Orang Ansar pakat tengok, ya Allah, tak dapat, kita tak dapat. Tengok orang Mekah semua dapat. Yang Nabi bagi pada orang Mekah, orang mana tak dapat. Sedih semua, tak dapat. Lepas tu pekat bisik, tak dapat, Nabi tak bagi kat kita. Pekat sedih. Lepas tu pekat sembang, Nabi tengok muka, Nabi tahu. Baik, masa Nabi kata, hai orang Ansar, apa kamu nak rasa bangga dengan diberi harta dunia ni? Orang Mekah dia balik dengan harta, kamu tak seronokkah balik dengan Rasulullah?
Nabi tak balik Mekah, Nabi balik Madinah. Ketika tu semua menangis. Pasal apa? Tak ada yang boleh berharga melainkan Rasulullah untuk kami. Bahkan Nabi sebutlah hadisnya, Nabi mulakan orang Ansar. Nabi kata, "Lau salakan nasu fajjan wa salakal ansaru fajjan, la salaktu fajjal ansar." Nabi kata, "Lau salakan nasu fajjan." Kalau orang lalu satu jalan, kalau orang lalu satu lorong. Wa salakal ansaru fajjan. Kalau orang lalu satu lorong. Dan kalau orang Ansar lalu satu lorong, la salaktu fajjal ansar. Aku lalu lorong orang Ansar. Nabi tak lalu lorong orang Mekah. Taib. Ya subhanallah, di antara orang Ansar ialah Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Dalam zaman kalau tak salah ingat, zaman Yazid bin Muawiyah. Zaman Yazid bin Muawiyah berlaku pembukaan kota Konstantinopel. Jadi subhanallah, yang dikatakan Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, maksudnya Sayyidina Muhammad. Taib. Bila tentera Islam nak pi ke Turki di kota Konstantinopel, jadi pada ketika itu dia kata, "Bawa aku sama." Sedangkan dia sudah sangat tua. Taib. Kata orang, "Hang nak pi perang macam mana? Hang tua dah Abu Ayyub. Tua sangat dah." Tak, dia kata, "Aku berasa macam akulah yang Nabi tunjuk." Nabi kata, salah seorang sahabatku, dia akan dikebumikan di bawah kota Konstantinopel. Aku yakin akulah yang Nabi sebut tu. Taib. Jadi pada ketika tu dia kata dia, "Cukuplah kalau hampa bawa aku pergi sana, aku nak pegang panji saja. Aku bukan larat nak angkat pedang lah. Aku pegang panji saja. Aku nak bunuh orang, aku bukan larat lah. Tapi cukup orang bunuh aku." Tu Abu Ayyub Al-Ansari, dia yakin dialah yang akan mati di Turki. Jadi subhanallah, musalla Sayyidina Muhammad. Jadi katanya, "Fa idza mittu fahmiluni." Bila mana aku dah dibunuh, apa bawa aku. Ketika katanya musalla Sayyidina Muhammad, katanya fadfinuni tahta aqdamikum. Di bila mana musuh dah pun petiparan lari, ketika itu masalah Sayyidina Muhammad, hampa simpan aku di bawah tapak kaki hampa. Jadi subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad, bila perang tu sungguh, dia yang katakan Abu Ayyub dipanah, dibunuh, dan lepas tu subhanallah ambil Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, letak dalam satu keranda. Dengan khanda tu mereka berperang. Perang. Khanda tu duk usung. Taib. Marah dengan khanda. Ke kanan dengan khanda. Berkiri dengan khanda. Sampai orang-orang Rom heran. Khanda apa lepas duk usung tu? Lepas daripada perang, orang tanya, "Hampa usung khanda apa?" Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, sahabat Rasulullah. Hanya dia seorang yang masih ada pada hari ini. Di Abu Ayyub, hari ini kalau kita ke Turki, kalau sampai yang berkesempatan ke Turki, jangan lupa menziarah makam Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi makam Abu Ayyub, di antara kelebihannya, tanah di kubur dia tu boleh dibuat ubat. Ini disebut oleh ulama hadis. Dia buat ubat. Taib. Jadi subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad. Taib. Pasal apa Tuhan muliakan dia? Taib. Sebab katanya sebab masalah Sayyidina Muhammad, sebab Nabi sebut, "Man tawadha'a lillahi rafa'ahu." Siapa yang merendah diri kerana Allah, Tuhan akan angkat dia. Taib. Dia kalau dia kata, "Kalau hampa, jadi hampa simpan aku di bawah kota Konstantinopel. Hampa balik derap tu, aku dengar hampa balik lah." Mana dia tu merendah diri. Jadi katanya, letakkan aku di bawah tapak kaki hampa. Mana letakkan aku di bawah tapak kaki golongan mujahidin. Baik, masalah Sayyidina Muhammad, kata ulama, bila mana dia tu mengqasadkan, meniatkan dikebumikan di bawah kota Konstantinopel, di bawah tapak kaki tentera Islam, masalah Sayyidina Muhammad. Jadi Tuhan muliakan dia, masalah Sayyidina Muhammad, dengan sebab dia merendah diri. Tu Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu. Baik, kita akhirkan dengan qasidah Al-Fasalullah.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وزوجاته وذرياته صلى الله وسلم عليه. InsyaAllah qasidah ni muka surat 117. ألف صلاة الله على زين الوجود من سكن طيبا وخيم في زارون. ألف صلاة الله على زين الوجود من سكن طيبا وخيم في زارون. ألف صلاة الله على زين الوجود من سكن طيبا وخيم في زارون. ألف صلاة الله على زين الوجود من سكن طيبا وخيم في زارون. يا مهيمن يا سلام يا سلام أرنا وجه الحبيب في المنام أني راضي يا الله يا ربي أنزلنا بفردوس معا ما لنا إلا لحب من غرام. ربنا أنت كريم ومجيب فاستجب هذا دعانا بالدوام. ألف صلاة الله على زين الوجود من سكن طيبا وخيم في زارون. ألف صلاة الله على زين الوجود من سكن طيبا وخيم في زارون. يا مهيمن يا سلام يا سلام أرنا وجه الحبيب في المنام. ربنا ارزقنا يا الله يا ربي. ربنا ارزقنا اتباعا بالحبيب. ربنا ارزقنا وحسنا بالختام. ربنا ارزقنا اتباعا بالحبيب. ربنا ارزقنا وحسنا بالختام. ألف صلاة الله على من سكن طيبا وخيم في زارون. ألف صلاة الله على زين الوجود من سكن طيبا وخيم في زارون. يا مهيمن يا سلام يا
المنام وآدم ربي يا الله يا ربي وآدم ربي عليه بالصلاة وكذا بلغ لنا أوفى السلام وأدم ربه عليه بالصلاة وكذا بلغ لنا أوفى سلام ألف صلاة الله على زين الوجود من سكن طيبا وخيم في زرون ألف صلاة الله على زين الوجود من سكن طيبا وخيم في زرون ألف صلاة الله على زين الوجود من سكن طيبا وخيم في زرون ألف صلاة الله على زين الوجود من سكن طيبا وخيم في زرون اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وزوجاته وذرياته صلى الله وسلم عليه. Dalam qasidah tadi ada satu rangka disebut ya Muhaimin, ya Salam, ya Salam, arina wajhal habib fil manam. Wahai Tuhan yang menguasai, wahai Tuhan yang namanya Salam, arina wajhal habib fil manam, perlihatkan wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mimpi kami. Saya nak bagi satu doa daripada guru kami. Di amalan doa tu diamalkan oleh dia, subhanallah wa sallallahu alaihi Muhammad. Dia mimpi makan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dekat dengan Nabi. Makan tu dekat dengan Rasulullah sampai nampak bulu dada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diamalkan pada setiap kali sujud yang terakhir sembahyang. Tak kira sembahyang sunat, tak kira sembahyang fardu. Doanya sallallahu alaihi Muhammad, Allahumma bihaqqi sahibi ru'yal haqq arinihi bihaqq. 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 Alhamdulillah rabbil alamin. Dengan maksud Allahumma, wahai Tuhan, Allahumma, wahai Tuhanku, bihaqqi, dengan berkat diri, bihaqqi, dengan berkat diri, sahibi ru'yal haq, pemilik mimpi benar, Nabi lah maksudnya, dengan berkat diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma bihaqqi sahibi ru'yal haq
dengan berkat pemilik mimpi benar, dengan berkat diri pemilik mimpi yang benar. Nabi maksudnya, arinihi, tunjukkanlah dia kepada saya, bihaq, dengan benar. Tunjukkanlah dia kepada saya dengan benar. InsyaAllah amalkan pada setiap lepas sembahyang, dalam ketika sembahyang dan sujud yang terakhir. Kalau nak sungguh-sungguh, tak kira amal fardu, tak kira sembahyang sunat, amalkan insyaAllah. Dan kalau siapa-siapa dapat jumpa Nabi, tolong doa kat saya sama insyaAllah. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma nawwir qulubana bihidayatik, Allahumma nawwir qulubana binuhidayatik, Allahumma nawwir qulubana kama nawatal arda binuri syamsika abada birahmatika arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Tawasul bil sabr.